Di tangan saya ini merupakan gold bar 100 gram jenama Public Gold. Gold bar 100 gram ini antara emas yang boleh dijadikan pelaburan dalam jangka masa panjang selain gold bar 250 gram dan juga 1 kilogram. Mengikut potensi kenaikan harga emas pada tahun 2021, gold bar 100 gram berharga sekitar RM26,000 dan pada tahun lepas 2024, harga gold bar 100 gram telah pun melonjak kepada sekitar RM40,000 iaitu peningkatan sebanyak RM14,000 dalam tempoh jangka masa 3 tahun sahaja. Inilah potensi kenaikan harga emas dalam jangka masa panjang, terutama gold bar 100 gram. Lebih lama disimpan, lebih banyak keuntungan yang kita perolehi. Dari segi split margin pula, split margin bagi gold bar 100 gram sekitar 7% sahaja, iaitu lebih rendah berbanding di tempat lain. Split margin yang rendah ini membuatkan kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengaut keuntungan. Kalau kita ada gold bar 100 gram ini, kita boleh jadikan sebagai deposit untuk membeli rumah, dana menunaikan fardu haji, rijab simpanan keluarga, ada kata ada kecemasan dan simpanan untuk jangka panjang. Dah tahu keuntungan gold bar 100 gram? Berminat dengan gold bar ini? Boleh ke profile akaun saya, tekan link bio untuk mendaftar. Nanti saya akan bantu tuan-tuan perempuan untuk memiliki gold bar 100 gram ini.